Bismillahirrahmanirrahim. Ini nak kena pakai apa? Nak pakai ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dikurniakan hidayah dan taufik. Sekarang sudah pukul 8, dekat 8.30. Isyak pukul 8.39. Jadi kita ada 9 minit je lah kuliah malam ni. Lepas tu belah. Okey lah, tu lama dah tu 9 minit. Kita 3 minit je atas pentas. Itu pun kena ada dalil juga. Allahu Akbar, letih. Tuan-tuan tahu tak letih 3 minit. Tanyalah ustaz mana pun, kalau bagi satu malam dia relax. Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari relax kan? Tak ngantuk, mengajar sampai pukul 11, 12, pukul 1 pagi, 2 pagi, tak ada apa-apa. Tapi kalau bagi 3 minit, minta maaf menganjur, cancel kuliah. 3 minit je mana. Dan kita mukaddimah ni pun berapa dah? Allahu Akbar. Minta maaf tuan-tuan. Ini biasa, tempat ni biasa kita pergi, tapi tak tahu malam ni lewat juga. Pelik sungguh. Biasanya yang lewat ni tempat yang itu first time kita pergi tu lewat. Memang sok mau macam tu lah, kena sungguh kan, sesat jalan ikut sana ikut sini, tak tahu jumpa mana jalan. Allahu Akbar. Ni pun sesat tak tahulah. Ini tak sesat ni, ini tak tahu sebab apa. Kereta ada masalah sedikit, minta maaf tuan-tuan. Pertama kali kita datang sini, kita masuk tandas dulu. Sebab tak ada wuduk. Masuk tandas, aku duduk mana ni? Keluar balik tandas, masuk dalam, ingat dalam hotel. Tandas je, keluar surau. Kan duduk dalam hotel, tapi tandas dia memang cantik kan? Memang kalau tinggal sini pun tak apa. Tak boleh balik rumah. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Malam ini untuk mengisi waktu maghrib, terima kasih kepada Akhi Syahri Sudi untuk jemput kita datang ke sini. Lama dah kita tak main di sini ni. Kita ni pun biasa-biasa je lah. Kita tak ada apa-apa. Sekadar kita sampaikan mana yang kita boleh dengar daripada guru-guru kita. Kita hanya menyampaikan apa yang kita dengar tersebut. Kita tidak berani nak cakap benda yang kita tidak tahu. Kita tak berani nak cakap. Kita baca hadis Nabi SAW. Kita baca hadis ni pun kita bertalaki dengan guru kita. Hadis yang kita baca ini seperti biasa kita ambil dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang kita baca ini riwayat daripada salah seorang sahabat yang sangat terkenal, yaitu Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kunyah kepada beliau. Beliau cerita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bi a'mali sab'an hal tantadhiruna illa faqran munsiyan aw ghinan mudghiyan aw maradan mufsidan aw haraman mufannidan aw mautan mujziyan awid dajjala fasyarru ghaibin yuntazaru awis sa'ata fas-sa'atu adha wa amar. Rawahu at-Tirmidzi.
At-Tirmizi boleh, Turmuzi pun boleh. Wa qala hadisun hasanun. Hadis yang kita baca ini daripada Sayyiduna Abu Hurairah, dia sebut pada kita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru. Badiru ini fi'il amar. Kalau kita buka dalam bab mufa'alah, badara yubadiru mubadaratan. Itu orang yang belajar bahasa Arab, dia tahulah macam mana. Kalau badaru tu fi'il madhi, ini fi'il amar. Badiru, Nabi kata, wahai Sayyiduna Abu Hurairah, bersegeralah. Ataupun dalam terjemahan lain, Ibn Allan dalam Dalilul Falihin, dia syarah hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dalilul Falihin di antara kitab yang sangat terbaik yang mensyarahkan kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita perhatikan guru kita Al-Habibuna Al-Habib Ali Zain Al-Amilin di Darul Murtaza, dia menggunakan kitab Dalilul Falihin sebagai rujukan untuk dia mensyarahkan kitab Riyadhus Shalihin. Kita tengok di atas meja, di tepi itu tulis Dalilul Falihin. Ibn Allan, Syekh Ibn Allan ini mazhab Syafi'i. Imam Nawawi juga bermazhab Syafi'i. Tulin, bukan palsu tulin, asli punya mazhab Syafi'i, bukan campur-campur. Maka lebih sesuai yang mensyarahkan hadis itu orang yang juga sama torik jalan dia, supaya apa? Tidak lari perbahasan tersebut. Kadang-kadang ada hadis yang disyarahkan, ada yang mensyarahkan kitab Riyadhus Shalihin ini. Tidak salah, sesiapa pun boleh mensyarahkan. Tetapi kita katakan lebih selamat apabila kita membaca yang ditulis oleh yang berkeahlian. Ibn Allan, Syekh Ibn Allan sudah tentu berkeahlian kerana dia ulama yang lama. Berbanding zaman-zaman moden ini, ilmu sudah sebahagiannya ditarik. Jadi kadang-kadang ada kita jumpa syarah kepada Riyadhus Shalihin itu, bila dia syarah bab niat, innamal a'malu binniyah, dia letak di bawah situ huraian, tidak disunatkan melafazkan niat sebelum solat. Sedangkan bila kita buka, Syekh Ibn Allan kata sunat melafazkan niat, yundabu nutku biha, disunatkan melafazkan niat tersebut sebelum daripada niat yang sebenar dalam hati. Buka Dr. Mustafa Ad-Dibar yang berada di, rasanya dia ada di Malaysia. Kita pernah jumpa waktu pencetus ummah. Sama dia letak di situ kerana dia juga bermazhab Syafi'i. Disunatkan melafazkan. Jadi kata nak berhati-hatilah untuk cari syarah. Sebab hadis ini diambil daripada guru-guru, diambil daripada kitab-kitab untuk difahami. Nabi kata badiru usbuku, ataupun maksud lain usbuku, bersegeralah, berlumba-lumbalah, cepat-cepatlah wahai Sayyiduna Abu Hurairah, bi'amal, dengan beramal. Allahu Akbar. Di dunia ini ramai orang berlumba-lumba. Lumba lari, lumba kereta, lumba tak cukup kereta, motor tak cukup motor, bot, perahu ke bot, tak cukup tu lumba layar lagi. Allahu Akbar. Habis semua dia bawa berlumba. Berenang pun dia jadi lumba dah. Kuat lentang, kuat rama-rama, kuat kupu-kupu tu pun semua. Hari ni zaman ni orang pakat berlumba dah. Tak tahu sebab apa, semua nak menang lah. Satu je orang nak berlumba, cukup nak menang lah. Kalau kita hantar pasukan bola sepak negara untuk bertanding sukan apalah Asia ke apalah, kita target tak apalah, yang penting boleh capai kedudukan 10 teratas. Baik, tapi hantar buang masa. Kita nak bertanding ni mesti target yang paling tinggi. Nak hidup di dunia mesti nak target aku yang nombor 1. Bukan nak kata kita sombong tak. Nak bertanding dah. Orang bertanding dia nak menang. Bukan nak. Kita tahu mungkin kita tak mampu untuk duduk di tempat itu, tetapi kita berusaha untuk dapat benda tu. Bila sudah dalam kepala sasaran tempat yang tinggi, usaha kita pun setimpal dengan apa yang kita nak. Tapi bila kata tak apalah, cukup-cukuplah, kalau dapat pun dapatlah. Jadi orang tu dia sudah letak dah di okey, cukuplah tahap tu ya. Tak boleh.
Demikian Nabi ajar kita, Nabi ajar pada Abu Hurairah nak buat amal lumba-lumba, cepat-cepat. Sebab semua orang sedang berlumba. Siapa yang paling banyak, dia yang untung. Siapa yang paling banyak ilmu, dia yang paling diperhatikan. Dia yang tempat untuk dituju untuk mendapatkan ilmu. Tidak semua orang dapat ada ilmu. Tidak semua orang boleh mengajar di Makkatul Mukarramah. Allahu Akbar, berapa ramai para ulama, hanya beberapa halaqah sahaja yang boleh dihadiri oleh orang awam dan para ilmuwan, para guru-guru sendiri datang. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dia ada halaqah yang tersendiri. Ada orang Arab, guru-guru, dia ada halaqah. Syekh Abdul Qadir, dia ada halaqah. Dihadiri oleh para ulama Nusantara. Bukan orang biasa, ulama datang, bukan sahaja dari Nusantara, dari pelbagai negeri, negara yang boleh memahami bahasa apa yang disampaikan, boleh memahami kitab. Diceritakan Tuan Guru Haji Saleh pergi ke Makkah belajar dengan Tuan Guru Syekh Abdul Al-Mandili. Allahu Akbar. Diceritakan satu hari bila Syekh mengajar tu, kaki dia berdarah. Kaki dia berdarah, cedera, luka. Jadi duduk atas kerusi, buka kitab, mengajar. Tak ada rehat. Ustaz lambat, balik ablah. Hujan, tengok TV lagi syok. Kaki letak di atas, minta maaf, letak di atas. Tadah dengan bekas darah jatuh. Nipis. Tapi masih mengajar. Baca kitab. Murid baca kitab. Murid tanya, Tok Guru, dah sakit, rehatlah. Kenapa nak mengajar? Dia kata, agak-agak kalau aku rehat, duduk diam, tak mengajar, sembuh tak? Sama, tak sembuh. Baik aku duduk mengajar. Sama, duduk pun tak sembuh, mengajar. Kalau takdir Allah sembuh-sembuh, tapi sama. Tapi kelebihan dia lain. Duduk dalam majlis ilmu mengajar dengan yang tak ada mengajar. Ini beza. Orang yang ulama-ulama yang sudah cedera, sakit, masih boleh mengajar. Kita yang sehat, segar, mata terang, yang duduk sebelah rumah aja, tak jauh mana, satu kampung, satu taman aja, tak boleh mai datang dengar. Sedangkan ustaz yang datang. Bukan kita yang pergi tempat sana ustaz. Allah, ulama-ulama kena terbang ke sana dahulu, berlayar beberapa bulan untuk dapat ilmu. Guru-guru kita. Bukan senang. Nak kena mengapai lagi, Allahu Akbar. Kita hafal Al-Quran pun, inna a'toina kadang-kadang sangkut. Ini nak hafal matan-matan Allah, hadis Nabi SAW. Nih, Nabi kata, badiru bi a'mali sab'an. Wahai Sayyiduna Abu Hurairah, beramal. Maksud di sini bi a'mali salihah, dengan amal soleh lah, amal baik. Yang mana ada amal baik yang disebut sebagai ibadah. Ibadah yang sudah ditetapkan kepada hamba-hamba Allah yang beriman, yang muslim, yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu syarat muslim. Bukan syarat muslim aina Allah. Mana Allah? Di langit. Muslim. Bongo. Nak jadi Islam sebut syahadah. Itu perkara lain. Yang dibincangkan itu lain. Tapi bukan itu syarat dia. Jangan bincang. Kita orang awam jangan sebut benda-benda seperti itu. Kita tidak cukup alat untuk bincang perkara tersebut. Jadi Nabi kata amal solehah. Di dunia ni buat amal. Ada yang amal khusus, ibadah, solat, kita pergi zakat, kita bayar zakat yang mampu. Kita pergi haji bagi yang mampu. Puasa yang mampu, yang sudah cukup syarat. Amal-amal yang khusus. Ada amal-amal yang umum. Kita keluar daripada rumah, pergi ke tempat kerja. Ada yang businessman. Ada yang berkebun, ada yang jadi nelayan, kan, macam-macam kerja di dunia ini. Tetapi pekerjaan itu kita jadikan sebagai satu bentuk ibadah, yaitu dilakukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Betul pekerjaan kita bukan pekerjaan yang haram. Maknanya contoh bekerja di kilang arak. Allah, ada satu orang siap, dulu kita bertugas di satu masjid. Allah takdirkan umur dia taklah tua mana, fresh lagi, badan pun besar. Allah jadi siap. Allah takdirkan lumpuh. Cerita-cerita dulu kerja kilang arak, jadi driver.
bawa arat tu lah. Jadi kita kata cara macam mana taubat pada Allah lah, taubat betul-betul, taubat nasuha. Jangan main-main. Sebab dia termasuk dah yang Nabi sebut tu. Tukang buat, tukang hantar, tukang minum, semua dah berturut-turut ikut. Kita kata jawapannya taubatlah. So, dia ulang alik pergi hospital. Tak tahu dia buat atau tidak, tapi perlahan-lahan semakin sehat, sembuh. Datang ke masjid. Jadi nak kata Allahu Akbar, kadang-kadang waktu itu Allah tidak bagi ujian, Allah bagi pada waktu-waktu yang terkemudian. Jadi amal kita yang nampak zahir di dunia ini sebagai amal dunia, kita nak bawa amal itu ke akhirat, jadikan sebagai amalan akhirat, memandu menjadi amalan akhirat. Banyaklah. Kalau nak kata terlampau banyak, sebab tu Allah hantar ke dunia. Nak bagi faham pada kita, di dunia ni bukan semata-mata dunia aku nak zuhud lah, dunia tak nak apa-apa, adalah nak ingat akhirat dia lah. Dah. Kalau macam tu terus masuk syurga senang lah. Tak payah nak sembang di cerita dunia lagi, nak hisap panjang lagi cerita. Sebab tu Allah hantar ke dunia supaya menjadi ladang untuk kita kumpul. Kan Nabi tidur di satu kasur, satu bantal, bekas pelepah tamar. Bila sahabat tengok berbekas tubuh Nabi, kenapa macam ni ya Rasulullah? Abang mailah bagi tahu kami boleh bagi tempat yang selesa untuk Nabi. Dia kata, aku ini ibarat seorang musafir yang singgah di dunia ni, kumpul bekal tu je. Nak dunia ni nak jadi tempat amal kita. Yang Nabi sebut tu, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Itu kena faham maksud dia. Bukan nak kata semua tak boleh nak buat. Apa cerita? Bukan. Ada orang dia nak bebas dari agama, bila dia salah faham tentang agama, seolah-olah dia rasa dia terikat. Makna penjara bukan kita tak boleh nak buat apa, tapi kita terikat dengan kerangka undang-undang. Kita ada halal haram, kita ada hukum harus, wajib, sunat, makruh, haram. Itu terikat dengan kerangka. Kita tak boleh nak kata, kalau aku rasa aku boleh buat ni, aku buat. Judge yang hukum aku Allah. Manusia tak ada hak. Kepala bengong apa? Hang salam dengan perempuan jelas dah haram dalam mazhab Syafi'i. Bahkan di Nusantara, tradisi kita sebagai umat Islam berpegang kepada mazhab Syafi'i, jelas. Hang kata Allah yang menghukum aku, bukan manusia. Kerana dengki nak hukum aku. Kalau macam tu tak payah undang-undang Islam lah. Kitab fiqh tak payah susun, senang cerita. Sebab Allah judge. Kita buat suka hati nak minum arak, kan apa. Persepsi kita arak tu haram, itu dosa, judi itu dosa, itu yang kita rasa dosa. Benda-benda yang sudah jelas bila kita buka kitab fiqh ada hukum pergaulan. Nak pandang tu pun kecuali bersebab. Ada dalam kitab syarah kepada Allahu Akbar, lupa, Al-Barkhawi, ulama, salah seorang ulama Imam Al-Barkhawi, dia cerita nak pandang perempuan bukan suka hati, mesti dengan ada sebab. Nak jadi saksi kah? Nak berniaga kah? Bukan suka-suka boleh pandang gitu. Nak pergi Minang itu kau nak tengok, langgar lampu merah. Time Ramadan pun ambil kesempatan. Di surau, di masjid pun ambil kesempatan. Muslimat duduk sana, dia pergi keluar masjid. Dan lagi tengok sorang-sorang tu, mana yang paling cantik, mana yang paling muda. Allahu Akbar. Jadi apalah undang-undang kalau kita rasa bahawa Tuhanlah yang menghukum, sedangkan di dunia ini sudah disediakan platform untuk manusia, untuk Rasul diutuskan sebagai wakil Tuhan. Kita sebut utusan Allah untuk menjadi hakim di kalangan manusia. Jadi kalau macam tu, tak bolehlah, kita tak boleh nak nasihat. Kuliah maghrib cancel seluruh negeri Selangor. Sebab tak boleh nak cakap bab agama Allah, tak boleh nak kata.
Manusia siapapun, dia raja ke, anak raja ke, sultan ke, siapakah, dia tetap hamba yang terikat dengan perundangan, undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ingatlah, teguran kena berhikmah, itu sahaja. Tapi bila kita lakukan secara umum di khalayak, orang melihat, sudah tentulah ramai yang akan menasihati, mengkritik dan sebagainya. Tetapi kita kena sedar, kalau benda yang kita lakukan salah, terima. Itu ya, habis cerita. Dengan rendah hati, dia tidak akan merendahkan lagi mata, tak. Allah akan angkat diri kita, tunjuk, bagus sudah tawadhu. Okey. Nabi kata, wahai Abu Hurairah, lah ni buat amal banyak-banyak, lumba-lumba, cepat-cepat buat amal sebelum tibanya sab'an, 7 perkara. Hal tantaziruna illa faqran munsiyan. Hal tantaziru, hal ni kalau kita belajar bahasa Arab, isim istifham. Tapi maksud di sini Nabi nak nafi bahawa jangan kau tunggu 7 perkara yang datang. Pertama tu dia punya apa tu? Isyarat dia tu makna dari fakran tadi tu, fakir tu. Itu isyarat Nabi SAW. Jangan tunggu ketika engkau fakir. Fakir itu munsian, melalaikan engkau daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Hurairah, jangan buat relax dulu, tak ada buat apa-apa, tunggu balik kerja, pergi kerja, makan, kencing, berak, habis. Tak buat amal, solat tak solat, baca Quran tak baca, tak ada buat amal. Jangan tunggu engkau buat relax sehingga tiba waktu itu. Waktu engkau miskin, lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ini satu, tengok Nabi sebut berdasarkan wahyu, perkara yang benar berlaku, di hadapan mata kita berlaku. Orang yang kebanyakannya, minta maaf, tidak semua, kebanyakannya orang yang buat perkara-perkara begini yang jauh daripada Allah, yang buat kejahatan, kerosakan, yang meragut, yang merompak, di manakah 7-Eleven kah, 69 kah, apakah, kebanyakannya orang yang miskin, tak ada apa-apa. Cuba buat interview, ada berapa dalam account bank? 2.6 billion. Dia kata, bang, kalau ada aku takkan merompak lah. Susah payah merompak. Ada satu video viral, 3 orang masuk, tak tahu kedai apa, kena senapang patah. Kaki kanan, kiri. Baru waktu engkau merompak memang sama-sama, tapi waktu susah, minta maaf, aku belah dulu. Allahu Akbar. Tanyalah orang miskin, yang meragu tu orang miskin, yang hisap dada tu banyak orang miskin. Yang jadi kaya yang jual dada, jual sabu, ais baby. Kalau orang sana panggil macam tu. Bawa kereta Honda GT, relax, jalan raun satu Sabah. Kita mampu di situ, ketagih. Jadi tengoklah, Nabi kata, ini benar, kebanyakannya orang-orang yang miskin ini lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata pada Abu Hurairah, jangan tunggu waktu itu. Engkau buat biasa-biasa, tak boleh buat apa, engkau tunggu. Nak dah miskin baru nak sibuk nak buat amal, tak dah. Payah dah, berat dah. Kadang-kadang ni, sebelum kita miskin tu, Allah bagi kita kaya, kita sudah jagalah sebahagian. Taklah kita bilang kata kita ni kaki masjid, kaki kuliah, orang yang betul-betul. Tak, tapi solat kita jaga. Benda-benda yang baik tu, zakat, haji kita pergi. Memang orang kata dia ni baik lah, tapi bukanlah kata dia ni orang yang ahli ibadah, bukan. Qiyamul tak, solat duha mungkin kadang-kadang, tapi bagus budak ni, jaga ibadah dia. Allah bagi sedikit rezeki kepada dia. Dia jaga. Waktu Allah uji dengan kesusahan, boleh jadi waktu uji itu, amal tadi itu boleh jaga diri dia. Ada orang yang Allah uji, waktu dulu dia kaya, jatuh miskin, dia tak lupa, masih datang ke masjid, masih dengar kuliah, bawa kitab hulu ke hilir, surau ni, masjid ni,
hari ini ke sana ke situ menadah kitab. Kilang tak ada dah. Miskin dah, tak boleh dah macam dulu melancong. Tapi tengok dijaga oleh amal dia. Sebab itulah kadang-kadang bila kita miskin ini, kita susah nak buat kebaikan. Payah adalah kita nak hari Jumaat tu kita nak masukkan duit tabung masjid. Alamak. Tak ada. Kawan kita sebelah 10 masuk, 50, ada yang 100 masuk. Bagi tengok kita, Allah sakit hati. Kita tak ada. Sebab itulah para sahabat dia merajuk, mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tu nusolli kama yusalluna kama nusolli. Mereka solat sama macam kami solat, dapat pahala sama-sama. Tapi apa dia? Mereka buat apa? Mereka yasumu kama nasumu. Mereka puasa sama dengan kami puasa, dapat pahala, amal ibadah khusus. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka sedekah dengan harta mereka sebab kaya. Kami tak ada apa. Tapi Nabi kata, Allah telah bagi pada kamu ada untuk kamu sedekah setiap daripada tasbih, hatim, sedekatun. Setiap daripada tasbih sedekah, takbir sedekah, tahlil sedekah. Nah, itu ucapan-ucapan yang kamu buat tu sedekah. Kamu buat wa amru bil ma'ruf sedekah, kamu buat nahyu anil munkar sedekah, kamu bersetubuh dengan isteri kamu sedekah. Nabi kata, Allahu Akbar. Jadi sahabat pun bila dapat macam tu, oh, kita pun tak ada duit tapi boleh sedekah. Orang kaya sedekah, kita pun dapat pahala rupanya. Gembira, menggembirakan. Jadi kita kata Nabi ni, Nabi pesan pada kita awal-awal, janganlah tunggu waktu kamu dah miskin, dah lupa pada Allah, barulah nak sibuk-sibuk buat amal. Jangan. Yang pertama. Yang kedua, Nabi pesan pada Sayyiduna Abu Hurairah, awinan mudghiyan, ataupun kaya kamu itu menjadikan kamu melampau pada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kamu curang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga berlaku wahyu daripada Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakannya orang-orang yang berada di atas, duduk di jawatan, Allah bagi jawatan. Mudah, senang. Saya baru balik dari Sarawak. Ada orang cerita, minta maaf dia ni orang Melayu, rakan kongsi dia orang Cina, ketua kongsi gelap di Sarawak. Rakan kongsi ketua. Allah, kita dengar pun Allah gerun rasa. Dia cerita, Ustaz, begini Ustaz, sebenarnya di Sarawak ni ini kawan saya ni, ahli kongsi saya ni, perniagaan, dia ni ketua gangster di Sarawak. Jadi semua maklumat di atas jalan raya dia tahu, kemalangan di mana semua dia tahu. Jadi dia punya kenderaan semua, lori-lori yang hantar barang apa, semua barang baik ke, barang tak baik ke, apakah, halal haram ke, semua sudah ada bahagian dengan, minta maaf, yang sekian yang menjaga. Jadi mereka bebas, tak ada orang boleh tahan. Ada masalah, kontak terus. Dia cerita ni, ini rakan kongsi dia. Jadi dia kata, Ustaz, kalau Sarawak ni, Sarawak apa? Barang Sarawak, Semenanjung lagi lah. Allah Akbar. Jadi jangan heran lah. Baru-baru ni kita pergi balik ke sini daripada utara tu, daripada Sarawak pergi utara, balik ke sini, penuh binatang besar tu. Allah, susah betul nak jalan. Banyak betul benda tu. Jadi jangan tunggu waktu kamu ghinan, waktu kamu kaya itu melalaikan kamu. Tuh, kebanyakan begitu orang-orang yang duduk di atas, minta maaflah, orang yang Allah bagi sedikit kelebihan, kekayaan, lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Terlalu cenderung hatinya dengan benda tersebut. Walaupun kita kata ada yang Allah jaga, pelihara. Kita ambil contoh para sahabat, tapi kita katakan kebanyakannya seperti itu. Yang dalam kepala tu duit, sampai lupa nak buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai lupa nak jaga solat. Mesyuarat sampai pukul berapa, habis waktu solat tak jaga, di atas kereta tengah solat, tengah maghrib habis sampai waktu isya.
Kadang-kadang pergi lepas daripada office, keluar makan, pergi hotel mana, Allahu Akbar, pergi ke mesyuarat di luar negara, tak ingat waktu solat ke apa semua. Allah bagi kekayaan, kadang-kadang kekayaan itu menyebabkan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi kita SAW bukan Nabi tak nak, tapi Nabi nak ajar kita. Sebab apa? Nak lebih selamat, lebih baik sederhana. Cukuplah untuk kehidupan kita, boleh tampung kita. Tapi tak salah nak kaya, tak salah. Bila ia berkeperluan, kita ada benda yang kita nak buat untuk agama, untuk keluarga kita. Saya perlukan kekayaan ini untuk saya jaga keluarga saya, agar nanti bila saya tak ada, mereka akan hidup dalam keadaan baik. Ada yang orang seperti itu tak jadi masalah, dia jelas. Tetapi ada orang yang tak tahulah hidup, memang nak duit dalam kepala, duit. Nak cari harta, kumpul harta, kekayaan sampai sanggup menipu. Kebanyakan seperti itulah yang berlaku. Tadi orang miskin, kita nampak tu orang miskin. Kan Allah kesianlah, dalam miskin nampak juga kejahatan dia di dunia ni. Ini orang kaya pun buat kerja yang sama, kejahatan, tetapi tak nampak. Selamat. Ini derma daripada sana. Oh, tak, dia daripada sini. Dah dari sana. Bila nak selesai? Bukannya itulah cerita lain. Tetapi ada orang kaya, Allah bagi buka pintu hati, turun wahyu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sahabat Nabi dengar bila Nabi baca ayat tu, ya Rasulullah, saya nak wakafkan kebun yang paling saya sayang sekali, saya cintai sekali untuk umat Islam. Paling disayang kebun tersebut. Bukan kata kebun tu lah, tak ada faedah, tak ada hasil, bagi je lah. Ini benda itulah yang menghasilkan banyak hasil, memberikan banyak hasil kepada dia. Itulah yang diwakafkan untuk Nabi, untuk para sahabat. Gunakan. Allahu Akbar. Sayyiduna Uthman bin Affan bagi harta untuk bantu peperangan, beli telaga Raumah untuk umat Islam, jadikan boleh minum di situ. Abu Bakar habis semua langsung, tak ada apa-apa, tinggal Allah dan Rasulnya. Kita tu tepuk dada, tanya diri sendirilah, tanya iman bagaimana. Bergantung kepada kekuatan iman, bagaimana sebelum daripada itu beramal terlebih dahulu. Sebab tu Abu Hurairah dipesan oleh Nabi beramal terlebih dahulu untuk jaga perkara yang akan datang ni. Dia akan datang menimpa kamu. Kalau kamu tak bersedia dengan benteng amal, mungkin kamu akan terjebak salah satu daripada 7 perkara. Nanti kita akan sebutkan beberapa lagi. Yang kedua tadi, kaya yang sampai melampau. Dulu miskin dulu, Allah soleh, datang masjid dan sebagainya. Tapi bila Allah uji je dengan kekayaan, masjid tak ingat dah, kuliah tak ingat dah, lupa dah, kitab-kitab habis dah, tinggal dah. Sebab apa? Kaya dah, senang duduk, ada orang jaga perniagaan, duit keluar masuk, duit masuk, tapi buat apa? Ada yang seperti itu. Allahu Akbar. Ada orang yang kaya, ada 3 buah rumah di Malaysia ni, di Shah Alam ni. Ustaz, saya ada rumah 1 kosong, rumah teres 2 tingkat. Ustaz duduklah, jaga rumah saya. Saya nak sewakan pun macam tak perlulah. Jadi saya nak beramal, bagi Ustaz duduk. Ustaz pun duduk. Allah uji. Hello, Assalamualaikum. Ji, saya nak sewa rumah Ji, boleh tak? Boleh. Berapa? Oh, saya bagi 1,000 lah. Okey, beres. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Minta maaf Ustaz. Macam mana Ustaz? Sebenarnya ada orang nak sewa rumah ni Ustaz. Boleh tak Ustaz pindah esok? Mampus. Allah pusing sikit je petik daripada yang baik tadi tu, nak bagi Ustaz duduk tu. Lama dah, berapa tahun dah bagi duduk, lama dah, tak payah bayar. Yang penting Ustaz jaga, buat majlis ilmu dalam tu, supaya berkatlah rumah tu.
Tapi Allah sikit je, tak payah susah-susah. Bagi tengok duit sikit. Okay Ustaz, kawan tu mengadu, Assalamualaikum Ustaz, kena pindah lah. Orang macam mana? Kawan kita. Ni cerita betul ni, bukan aku bukan reka cerita. Buat apa nak reka cerita? Ada orang yang kaya, CEO, duduk di Shah Alam ni, CEO sebuah syarikat besar. Mungkin tuan-tuan kenal. Bila orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai azan sudah ada di belakang. Solat Zuhur, solat asar kah di office. CEO, pekerja, duduk mentekalahap lagi di luar kantin. Tak apalah, itu lapar nak isi perut. Tapi nak kata solat dijaga dengan baik, sedangkan Allah dah bagi dunia, dia boleh kata nanti ya, saat lagi. Tapi tengok, Allah bagi dunia dah, tapi Allah buka pandangan akhirat. Sebab hati tu, bila Allah dah buka hati, Allahu Akbar, nampak akhirat. Nampak. Bila masih terhijab, Allahu Akbar, miskin pun tak nampak. Ada orang terbuka untuk ilmu, punya ketagih dengan ilmu gila, sampai boleh mimpi lah jumpa ulama yang karang kitab tu. Sampai begitu sekali. Allah, tok guru kita dululah. Tengok, punya gairah tu dengan ilmu. Demikian kehidupan Allah bagi. Orang miskin ada kancil, taklah miskin, okeylah, ada kancil, ada Honda Cup. Orang bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, buat rela lambat pekat telinga. Padahal kancil je. Yang BMW datang masjid, relax, tak ada apa-apa. Wilfire datang, relax, tak ada apa-apa. Dia kancil Tu dia bila dengar perlawanan di antara Selangor dengan Pulau Pinang di stadium Shah Alam. Pergi. Tak payah panjang cerita, pergi terus. Tak masuk maghrib, sampai dah. Ahli dunia. Jadi kalau kita cakap ni, dan dia kata, apa Ustaz? Mulut tak jaga Ustaz. Padahal kita nak bagi tahu benda tu, nasihat benda tu. Kalau ditakdirkan Allah orang boleh terbuka seperti itu, dengan ilmu lah manusia selamat, boleh buat amal. Macam mana nak dapat ilmu kalau datang nak hadir majlis ilmu, nak mengaji kitab, nak buka buku, baca buku agama pun tak. Jadi macam mana nak bagi tahu diri itu? Ada tahu, boleh faham pasal agama. Tu yang jadi macam tu. Tu yang rasa bila salam tu tak ada apa-apa. Sebab tak ada ilmu, itu je sebenarnya. Bagi tahu bodoh gitu je. Sebab awak bodoh. Bodoh tu kalau bahasa sini kasar, kalau bahasa Terengganu tak kasar tuan-tuan. Jadi saya sebutlah. Au maradhan mufsidan, ataupun sakit yang merosakkan. Ada orang yang bila dia ditimpa kesakitan, jangan tunggu waktu engkau sakit, juzuk-juzuk pada tubuhmu, Bin Alan kata juzuk-juzuk pada tubuhmu rosak. Tangan, urat habis, rosak. Kepala tak tahu dah jadi macam mana dah. Ada yang lumpuh lah, ada yang sebelah lumpuh lah, ada yang sakit gout lah, macam-macam dah. Payah dah nak buat ibadah. Ada yang kena, minta maaf. Kencing manis lah, macam-macam, kencing masak. Payah nak buat ibadah. Dah lah payah, susahkan pula orang lain. Allahu Akbar, susah. Tuan-tuan, gini mudahlah cerita. Tuan-tuan pergi hospital lah. Kalau cakap sini pun, betul ke Ustaz ni? Pergi hospital, senang cerita. Sana banyak orang sakit. Tengok berapa ramai orang solat. Tu jangan tengok yang tahajud, yang solat 5 waktu. Cari yang solat 5 waktu. Tengok yang betul-betul solat 5 waktu kan. Tengok, tak ramai. Kita duduk hospital dekat 6 bulan lebih kurang. Duduk hospital. Jadi kita tengok, duduk perhatikan. Kita yang paling muda pula tu, paling handsome pula tu, tak ada lah. Itu tambahan. Yang nurse-nurse yang sudah tetap tu tua-tua dah.
Tak ada selera. Ada orang-orang hospital nak tengok orang-orang tua. Bila nurse-nurse pelatih datang, selamat pagi. Tu dia. Selamat pagi. Assalamualaikum. Segar orang-orang tua yang sakit. Oh, bila bang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayangkan dekat mana tu? Surau dia, ya Allahu Akbar. Surau ada di bawah. Takkanlah orang nak sakit tu nak pergi bawah. Payah, ha? Ada yang orang nak kena usung lagi. Jadi seorang lelaki boleh muat, seorang perempuan boleh muat. Macam mana? Sepatutnya pihak hospital pun bertindak. Buat tindakan. Okey, kita solat. Waktu solat, okey, satu, sorang. Bantu. Ini semua pun buat. Mungkin tak solat lah, sama juga. Kita pun sama, dia kata tak solat. Tak solat, tuan-tuan. Kita pindah ke Tawau, Sabah, samalah. First tu di Terengganu. Minta maaf lah orang Terengganu. Ada orang Terengganu tu dia tahulah ada yang solat tu di wat lain. Tapi wat kita tu begitulah keadaan dia. Kita perhatikan, tengok. Waktu kita solat tu tunggu sampai waktu asar. Tengok di katil tak ada, sama je. Gitu. Sabah sama begitu juga. Allahu Akbar. Sampai mampui dah. Tak solat juga. Tak tahulah nak cerita macam mana. Sebab apa? Kadang-kadang sakit dijadikan alasan. Ramai orang jadikan sakit itu sebagai alasan untuk tidak solat. Menjadikan sakit sebagai alasan untuk tidak solat. Ustaz, payahlah nak ambil wudu. Ustaz, payahlah nak ruku, nak sujud. Ada juga orang ambil kesempatan. Dia sakit, sembuh. Tapi masih solat di atas kerusi. Sampai ketua mampui. Baru-baru ni di RNR. Ada orang yang dia boleh ambil wudu, berdiri jalan daripada kereta pergi surau, relax lambah. Lepas tu ambil telekung, tiba-tiba solat jamak. Ambil kursi, duduk, Allahu Akbar. Artinya apa cerita ni? Sakit ke tak ni? Uzur ke tidak ni? Bacalah hukum hakam, belajarlah, tengok fatwa para ulama. Sudah dijawab oleh para ulama kita. Syekh Ramadan Al-Buti dalam fatwanya soal jawab agama, dia dah jawab. Syekh Atiyas Saqar Almarhum, dia jawab. Dar Ifta Mesir ada jawapannya dalam laman web. Hukum solat di atas kerusi sudah disebut secara jelas. Hanya tinggal kita nak bertanya ataupun kita belajar mengaji. Jadi jangan sampai kita sakit tu sakit menyusahkan. Itu kebanyakan berlakulah. Payah dah lah. Kaki pun nak bergerak pun payah. Jadi malas. Mandi pun malas. Allahu Akbar. Jadi ada orang, begitulah Allah uji sakit dia. Orang yang baring sebelah kita tu tak boleh langsung, hanya mata je boleh. Cakap pun boleh dengar. Sampai isteri tu sampai jadi boring dan nak jaga tu suami tu. Padahal sokmo tu hari-hari datang lah. Kadang-kadang bermalam situ. Tengok 2-3 hari awal tak datang. Tak ada ziarah. Wakil pun tak ada. Kenapa? Kemati dari punya isteri. 2-3 hari. Kebetulan satu hari lelaki tersebut lebih kurang umur 40-50 dah. Dimandikan. Lama dah tak dimandikan. Dimandikan oleh nurse-nurse muda ni. Bila dipusing belakang, sebab apa? Nak bersihkan belakang dia. Kerana dia punya apa tu lapik dia tu, kain lapik tu, katil tak pernah ditukar. Nak ditukarlah waktu tu. Bila pusing, Allahu Akbar, ulat keluar daripada dengan dia punya apa tu, lendir-lendir apa semua. Ya Allah, sudah lama sudah lama terlantar begitu. Isteri tak ada. Pagi-pagi mandikan. Dalam pukul 7 lah sana awal subuh. Ya Allah. Kita duduk sebelah dia, baring katil sebelah. Allahu Akbar. Mandi. Innalillah. Mampui. Tak tahulah orang Islam atau tidak, tak tahu. Tapi tengok macam bukan orang Islam lah. Meninggal dunia. Allahu Akbar, takdir. Barulah isteri datang. Terkejut lah. Terkejut. Beberapa hari tak datang, tiba-tiba meninggal. Mungkin isteri pun dah rasa bosan dah lah. Aku jaga kau mufsidan dah tubuh badan apa, tak boleh buat apa, menyusahkan. Mungkinlah, tapi tak kata dia begitu. Tapi nak kata
Jangan tunggu waktu engkau sakit, dah tak boleh nak gerak dah, tak boleh buat apa dah. Macam tadi tu. Contoh yang dekat ada dengan kita, di hadapan kita. Tak tahulah dia Muslim atau tidak, tapi solat memang tak ada, baring situ sahaja. Tapi nak kata minta maaf lah orang perempuan ni baik, yang betul-betul jaga lelaki ni, suami ke, isteri ke, anak ke. 2 orang je yang betul-betul perempuan. Mak kita dengan isteri kita tu yang betul-betul jaga kita tu. Kalau sakit, tu lah 2 orang tu. Jangan tunggu ayah kita jagalah. Ayah kita dia sibuk. Ataupun isteri kita sakit, kita jaga. Kita mampu ya, orang lelaki payah sikit bab tunggu-tunggu lama-lama ni. Nak tunggu bersiap pun kita rasa ni dah geram dah. Lambat siap. Pergi dah kan. Tapi orang perempuan dia sabar. Ibu ayah tu jaga baik-baik. Kalau yang perempuan betul-betul lah, mana isteri tu kita pilih tu yang kahwin hari tu memang betul lah tu nak jadi isteri kita, bukan nak benda lain. Tu memang jangan abaikanlah tu. Waktu kita susah nanti itulah, waktu sakit nanti itulah yang akan perhatikan kita. Ataupun Nabi kata yang keberapa dah? 1, 2, 3, 4. Au haraman mufannidan. Minta maaf lebih dah, sepatutnya habis dah kita ni. Sampai jam berapa? 1 suku. 1 suku apa? 9 berapa kita habis? 9 suku. Oh, ada berapa lagi ni? Habis ni pukul 12. Au haraman mufannidan, ataupun tua yang sangat nyanyuk. Allahu Akbar. Dah Abu Hurairah, kau tak nak buat amal, nak tunggu waktu kau tua tu nyanyuk dah baru nak apa? Tak ada apa dah. Siapa minta maaf kita tak ada pengalaman, tapi orang yang ada pengalaman jaga orang tua yang nyanyuk. Orang tua nyanyuk ni macam kanak-kanak yang akal dia sudah tak berapa nak tu. Kanak-kanak tu dia masih boleh jadi cerdik tu, nanti dia akan cerdik. Tapi ini macam kanak-kanak, sama macam kanak-kanak, tapi akal dia sudah rusak dah sikit dah. Jadi tak boleh betul dah. Bangun, pergi ambil wudu apa semua. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah buat apa ni? Solat zuhur lah. Kan waktu zuhur. Tengok baru pukul 9. Nyanyuk dah. Keluar dari bilik, lari. Ayah, buat apa? Kenapa kencing situ? Ini kan tandas. Nyanyuk. Jangan tunggu waktu itulah, waktu nyanyuk tu. Jadi nyanyuk ini penyakit. Akal sudah kurang sempurna adalah. Jangan tunggu waktu engkau tua engkau nyanyuk. Ada orang tua yang dia bagus, orang tua. Ada orang tua. Sebab apa? Waktu dia zaman-zaman muda dahulu dia jaga amal ibadah dia jaga baik-baik. Sebab tu Nabi dalam Al-Quran tu, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah cukupkan umur kamu sehingga datangnya pemberi peringatan. Nabi kata pesan pada kita. Ayat Al-Quran sebut begitu. Para ulama kita umur di situ sampai Ibnu Abbas kata 60 tahun. Kalau siapa yang umur dia 60 tahun lebih dah ke atas masih tak taubat lagi, payah dah lah nak berubah. Kalau 60 ke atas tu tak berubah lagi, masih lagi keras kepala, masih lagi otak letak di kepala lutut. Minta maaf. Susah sikit nak berubah. Boleh berubah tapi agak sukar sedikit lah. Payah nak nasihat pun payah. Sembang kedai kopi dia tepuk kedai kopi sampai habis bertabur semua. Payah nak cakap bab agama, dia nak menang padahal dia solat tak solat. 60 tahun ke atas dah payah dah. Ada ulama kata balik sampai umur tu balik. Bukankah kami telah cukupkan umur kamu tu waktu balik kita sampai dah peringatan kepada kamu. Ada yang kata gitu, ada yang kata 40 tahun. Tafsir para ulama kita. Di Madinah bila umur 40 tahun ke atas, orang-orang di sana sudah mulailah baru nak berubah, 40 baru nak buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda dia apa? Akumun nadhir. Para ulama kita tafsir datang kepada kamu nazir, peringatan. Di situ ada yang kata
Ibnu Abbas kata Rasulullah SAW datang diutus sebagai peringatan kepada kamu. Ikrimah dia kata uban. Bila ada uban dah tu, tanda dah tu. Jangan minta ada baru 1, 2, 3, 4, tak ada apa-apa. Tunggu penuh uban baru nak buat amal. Jangan Jangan tunggu waktu kamu tua kamu tu nyanyi Allahu Akbar, payah adalah nak buat ibadah. Sebab apa? Tak ingat waktu solat pun tak ingat dan sebagainya. Ataupun au mautan mujahizan, ataupun mati secara mengejut tiba-tiba. Jadi mati ni, minta maaf lah, mati ni tak kira siapa, umur berapa, apa masa, tak tahu. Aksiru zikra hadhimil ladzah, Nabi kata, banyakkan ingat perkara yang memutuskan perkara-perkara yang manis di dunia ini. Mati banyak ingat mati supaya kita tidak banyak angan-angan. Sebab tu Imam Nawawi antaranya dia letak hadis ni dalam bab angan-angan. Sebab banyak angan-angan tu yang payah nak ingat mati tu. Tapi Allah Akbar, orang selalu ingat mati. Allah astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Bila sebelum tidur tu dia ingat, ya Allah, esok pagi aku masih ada kan. Dia sudah siap dah baca doa. Bismikallahumma nahya wa namut. Bila baca doa tu pun dia faham dah, dia rasa dah baca doa tu. Allahu Akbar. Bila terjaga-jaga, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Gembira Allah bagi hidup saya buat amal. Tak kadang-kadang tidur, mampu tidur. Lepas tu bangun esok pagi, pergi kerja. Tak ingat langsung soal kematian. Sedangkan kematian inilah kunci. Kan dalam cerita kisah Sayyidina Umar Abdul Aziz tu, bila mak dia tengok dia di dapur menangis, kenapa nangis? Rupanya nangis tu ingat mati. Ya Allah, masih kecil lagi macam tu, budak masih kecil boleh ingat mati. Kita yang Allah sudah bagi dah hidup, agak lama dah kita nak tengok kehidupan ini, menjalani, rasai kehidupan ini. Kalau perkara yang besar ini masih lagi tidak menjadi peringatan untuk kita, Allahu Akbar, ingat. Sebab tu dalam bab ini diletakkan juga ingat kepada mati, hadis tersebut. Sebab ingat mati ni perbuatan hati. Kita tak boleh nak cakap, boleh, saya boleh cakap untuk ingatkan saya, tuan-tuan. Tapi perbuatan hati kita, solat perbuatan zahir, hati kita. Tengah solat tu Allahu Akbar, ingat nak dekat mati dah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Itulah solat yang terbaik yang dilakukan. Ringkas itu lain, ringkas dengan menunaikan segala rukun, segala syarat, segala sunat, hay'a, ab'ad dengan betul. Solat boleh ringkas. Doa kunut pendek, doa iftitah pendek, dia baca. Doa duduk antara dua sujud pendek, dia boleh ringkaskan menjadi satu. Tasbih pendek, dia boleh baca surah pendek, tak? Berbanding orang yang solat panjang tetapi dia lalai daripada Allah. Bukan kita panjang tu tapi baik lagi baik. Tapi kita nak kata, jangan kata orang yang solat pendek itu dia tidak ingat. Kadang-kadang berbeza manusia. Jadi dalam solat itu pun dia sudah boleh Allahu Akbar. Dia boleh ingat dah kehidupan dia. Ya Allah, tak lama dah. Sentiasa merenung waktu yang akan tiba nanti. Allah Subhanahu wa taala akan cabut nyawa. Jangan tunggu, manusia tak tahu. Terduduk di hospital tu, Allah takut rasa duduk hospital. Yang tua tu mati dah. Tiba-tiba ada seorang yang muda pula. Sakit tak tahu, tak ceruk, tak ada apa. Hospital, pihak doktor pun tak boleh nak detect sakit apa. Tapi budak tu relax, segar. Mudah sikit banding kita lah, dalam 15-13 tahun. Tiba-tiba satu hari tu tak tahu apa, nak cek betul-betul budak tu. Pergi scan. Tapi dia scan bukan biasa, tak turun ke bawah, bawa mesin yang paling canggih sekali untuk scan budak tu. Sehat lagi. Mesin tu berjalan, zing sekali. Zing, tak tahu berapa kali, mampu. Meninggal, tak tahu sebab apa. Mak dia pun yang senyum masuk hospital. Orang masuk hospital ni masam muka. Tapi mak dia senyum masuk hospital. Sebab apa? Anak dia ni tak tahu sakit apa. Sehat, makan selera apa semua ada. Bila masuk tu nak pergi ziarah anak tu, duduk katil lain, yang di katil asal tak ada anak,
Bila tengok di katil lain, meninggal dah. Allahu Akbar, mudah lagi. Kita rasa, ya Allah, aku ni tak tahu bila. Kita tu kuman tu dekat jantung. Sikit lagi naik atas mampu ya. Dekat paru-paru, sikit naik jantung mampu ya. Doktor kata, awak ni nak mati dah, jangan tunggu lama-lama. Sampai sahaja flight, datang ketawa, balik ke rumah saja, bawa terus ke hospital. Tak boleh relax. Sebab apa? Kuman itu sentiasa bergerak dengan laju. Allah, bagilah dulu orang nak tengok TV apa nak tengok. Tak bagi, terus masuk hospital. Allah, terus cucuk, masuk terus air apa semua. Benda-benda, ubat-ubat dia. Nak tunjuk, ya Allahu Akbar. Allah bagi panjang nyawa. Ada orang yang cabut awal, mudah lagi. Tiba-tiba. Kita bawa kereta tiba-tiba kemalangan. Jangan kata, macam mana ya? Ada Allah takdirkan macam itu. Ada orang yang dia bawa relax, slow je. Biasa je. Tapi orang yang bawa laju tu menyebabkan dia mati. Allahu Akbar. Ada orang yang bawa motor, mampui. Salah siapa? Dia kata salah lori. Tengok lori. Padahal dia baru datang tadi tu. Dia tak tahu apa cerita. Tengok. Inilah. Nak bagi tahu dah kan, jangan bawa laju. Kawan tu yang salah bawa motor. Tengok macam-macam lah. Kita tak boleh nak kata Allah bila takdir mati, tiba-tiba matilah. Sebab tu nak kena selalu ingat kepada kematian. Ataupun yang ke-6, awid dajjala fasyarru ghaibi yuntazaru. Ataupun engkau tunggu munculnya dajjal. Dajjal itu adalah sejahat-jahat makhluk yang sedang dinantikan kemunculannya, kedatangannya. Yuntazaru, muntazar kan dipanggil dajjal, muntazar. Benda yang ditunggu-tunggu, makhluk yang ditunggu-tunggu. Allah, janganlah. Minta kita berlindunglah selamat kita daripada fitnah dajjal ini. Allah, bahaya sangatlah. Panjanglah cerita dajjal kita tak sebut, tapi kita nak kata bila dajjal ada Allah. Yang tanda-tanda kecil ni pun sudah menakutkan kita. Yang dajjal moden ni sudah menakutkan kita. Teknologi, para ulama kita tafsir dajjal moden ni teknologi moden yang ada hari ini. Handphone kita, TV, kan dia bukan kita yang kontrol dia sepatutnya, tapi jadi lain, dia kontrol kita. Kita nak pergi masjid, saat dulu tengok saat, sikit lagi, terus sampai pukul 8. Tak payah pergi masjid lah, habis dah solat jemaah, solat sini je lah. Sepatutnya kita kontrol, kita boleh matikan, kita boleh sepak, buang terus, kau mengganggu aku nak buat ibadah. Tapi kita dikontrol oleh benda tu. Handphone kita dikontrol. Tengah-tengah kita kuliah, kita boleh tengok, scroll dulu Facebook. Okey. Tengok ustaz. Kita pergi kuliah baru-baru ni di syarikat, minta maaf, arkitek. Pekerja dia. Nasib baiklah aku ni baik, bagus. Nasib baik ada pencetus ummah. Kalau tak ada pencetus ummah tu aku maki dah tu. Aku halau dah. Sebab nama tu, sebab apa, nanti dia kotor nama tu. Nanti yang lain-lain kawan-kawan kita kena. Tengah kuliah, daripada starting kuliah tu, duduk depan tu, dekat surau dia main handphone. Scroll, kita tengok sikit-sikit sambil ceramah, kita tengok apa dia buka. Buka Facebook. Ada Instagram. Ada WhatsApp. Ada semua. Buka satu-satu, tak nak dengar kuliah, tak nak dengar ceramah. Kita sebut terus benda tu. Sebut. Dajjal moden hari ini tu, bapak depan kita tu. Kita sepatutnya kontrol dia, tengah dengar ceramah, tengah dengar majlis ilmu, tutup saat, tak penting, duduk tepi. Kalau penting, ada call apa semua, ini tak penting, duduk tepi dulu, nanti. Nak dengar. Ni dah kita main. Orang tengah ceramah kita main-main. Kita cakap direct terus. Tapi kita tak tengok dia lah, kita tak tuju pada dia. Kawan-kawan dia gelak lah, ketawa. Suka. Aku geram dah tu. Nasib baik tak ada binatang ni. Kalau ada aku baling dah. Dekat je, depan kita dekat je. Nasib baik dia punya syarikat. Kalau di masjid ni, saya kata, awak belah keluar daripada sini. Sebab awak tak menghormati majlis kita pada malam ini. Keluar. Gitu ya Allahu Akbar, sombongnya dengan ilmu tu bukan otak batu dah, hati batu dah tu tak boleh dah. Payah Allah sampai macam tu sekali depan ada orang mengajar depan mata ilmu Allah. Dibaca ayat Al-Quran, hadis dibaca pun
Tak ada beri kesan pada Allah. Jangan tunggulah Dajjal ni. Minta doa. Kalaupun Allah takdirkan, banyak-banyak doa lah. Senjata kita tu doa. Sehingga Nabi tu, walaupun Nabi sudah selamat tu, bagi Nabi selamat dah. Kan? Hatta kalau ditakdirkan hidup pun selamat Nabi kita SAW. Tapi Nabi ajar untuk kita. Bila Nabi baca, ajar untuk kita. Dalam riwayat tu banyak kali Nabi baca doa tu. Hatta Imam Muslim dalam Sahih Muslim tu pun riwayat lebih 10 riwayat Nabi baca doa tentang Dajjal. Cuma berbeza dia punya susunan tu. Ada yang di akhir, ada yang di hadapan. Nabi baca. Sehingga Nabi perintahkan, selepas kamu tasyahud akhir, minta perlindungan daripada Allah min arba', daripada 4 perkara. Antaranya Nabi doa dalam riwayat, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Minta berlindung daripada fitnah Masihid Dajjal. Kerana Allahu Akbar, payah kita ni. Hanya orang yang beriman sahaja, ada iman dalam hati, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta di Makkahul Mukarramah, yang tempat dijaga tu, yang tidak dimasuki oleh Dajjal, orang yang tidak ada iman walaupun dia bersembunyi di sana, Dajjal tak boleh masuk. Dia sendiri yang cari Dajjal, keluar cari Dajjal, tak ada iman. Dajjal tunjuk je power dia sikit ya. Keluar dia cari. Tapi orang yang ada iman selamat. Yang di luar selamat, ada iman. Yang tak ada iman, Allah Akbar. Sebab tu Nabi pesan awal-awal daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebab tu doa minta dari fitnah Dajjal. Hatta ada di kalangan para tabi'in, Tawus dalam Sahih Muslim tu diceritakan, Tawus dia satu hari, Tawus ni tak pernah tinggal baca doa tu. Sebab dia riwayat daripada 3 atau 4 orang sahabat. Bila satu hari dia dengar anak dia solat, dia dengar macam tak baca doa tu. Selesai solat dia kata, hang baca tak doa tadi, perlindungan dari fitnah Dajjal? Dia kata tak baca. Ulang semula solat. Nak kata tak sah dah solat tu, ulang semula. Anak tu ulang semula baca. Tapi para ulama kita bagi komentar lah. Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim dia kata, bukanlah maksudnya di situ wajib, tapi pada Tawus benda itu yang mesti buatlah. Wajib pada diri dia untuk baca doa tu, untuk pelihara dia. Tawus tak ada dah. Sayyidina Tawus pun tak ada dah. Tabi'in. Zaman ni zaman kita. Zaman mereka sudah selesai. Tabi'in sudah selesai. Salaf selesai. Zaman kita ni, mereka sudah selamat. Walaupun mereka jaga benda tu baik-baik, perhatikan baik-baik, tapi mereka selamat, tak sampai ke zaman itu. Tapi kita ni, Allah tak tahu sama ada kita sampai ataupun anak cucu kita yang sampai. Jadi banyak baca doa tu. Sebelum daripada salam, baca doa perlindungan daripada fitnah Dajjal. Yang terakhir Nabi kata, awis sa'ata fasa'atu adha wa amarru, ataupun jangan engkau tunggu datangnya hari kiamat. Sedangkan hari kiamat itu, pada hari itu saatnya sangat-sangat kucar-kacir. Bencananya sangat terbesar sekali. Waktu itulah Allahu Akbar, tak tahu apa cerita dalam waktu itu, manusia menderita dan sebagainya. Jadi payah adalah kita pun tak ingat anak isteri dah pada waktu itu. Jangan tunggu waktu itu, kiamat. Nak tunggu kiamat, jumpa akulah pada hari kiamat. Jaga kau. Jumpa apa? Tak jumpa dah. Orang masing-masing sibuk. Tiba-tiba dia kata, jumpa aku hari kiamat. Jumpa sinilah. Pada jumpa hari kiamat masih hidup lagi kan. Jumpa sini, selesai masalah. Jangan tunggu hari kiamat. Dunia ni ada. Kita selesai masalah di dunia ni. Di sana lagi perih. Jangan tunggu. Jangan kata tak ada apa-apa. Akhirat tu, ya Allah, kiamat itulah paling dahsyatnya. Sebelum kita nak hadapi benda yang Allah sudah takdirkan kita. Sebab itu bila nanti di akhir akhirat, orang-orang kafir akan menangis tunduk, orang-orang berdosa akan menyesal. Itu kita selalu baca. Apa? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Setiap hari Jumaat kita baca tu, faham tu, supaya kita, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min hazihil ummah. Ya Allah, kami berlindung daripada manusia umat seperti ini. Ya Allah, tolong. Di akhirat barunya saja, ya Allah, kami nampak dah, ya Allah, apa yang telah Engkau sediakan untuk kami di dunia. Untuk di akhirat. Bawa kembali kami, ya Allah, ke dunia.
Allah sudah bagi tahu nanti di akhirat nanti begitulah kejadian manusia. Orang kafir akan menangis. Ya Allah, menyesalnya kenapa hari itu tak mengucap syahadat, kenapa hari itu tak beriman. Tapi orang yang beriman senyum masuk ke dalam syurga. Allah Akbar. Kalau takdir kita masih ada dosa, minta maaf, silakan terlebih dahulu selesaikan masalah. Selesaikan dulu dosa, baru kita senyum masuk ke dalam syurga. Gitu. Sebab tu jaga 7 perkara. Banyak lagi sebenarnya, tapi Nabi pesan pada Abu Hurairah, sebelum apa-apa yang berlaku, engkau akan jumpa 7 itu, akan jumpa. Satu lepas mungkin satu. Lepas semua, kiamat, tak boleh lari dah. Itu akan jumpa. Sebab itulah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matan maghbunun katsir, maghbudun fihi ma katsirun minan nas. 2 nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang banyak orang buat lalai, buat tak kisah. As-sihat wal faragh. Sehat dan waktu lapang. Inilah waktu kita sehat, kita buat tak apa, tunggu saat dulu. Tak pergi mengaji tak tahu ke mana. Nak pergi kuliah, nak pergi solat berjemaah tak tahu mana. Nak pergi jaga tahajud tak tahu mana. Nak pergi jaga zikir tak tahu mana. Selawat pada Nabi tak tahu. Hilang baca Al-Quran. Allah Akbar. Jadi kalaulah jadi seperti itu, sayang modal yang Allah bagi, sehat dan waktu lapang itu modal untuk kita jadikan saham kita. Saham tu yang kita bawa ke hari akhirat, amalan kita. Wallahu a'lam. Minta maaf, sangat terlajak lebih sejam lebih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Di tempat yang baik ini Allah himpunkan kita, dan di akhirat nanti Allah himpunkan kita insyaallah, mudah-mudahan di tempat yang baik juga. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.